Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fasihah, pengundi PSS Al-Kausar SK Kampung Pasir, membawa liputan khas lawatan penanda aras SK Kampung Pasir ke SK Simpang 4 Perlis. Lawatan ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan di antara sekolah, berkongsi amalan terbaik dan menimba pengalaman dalam aspek pengurusan dan kecemerlangan pendidikan. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya. Merdu didengar indah di pandangan, awaslah umpan di air tenang. Merdu didengar indah di pandangan, awaslah umpan di air tenang. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama saya pada hari ini ialah Cikgu Norita. Cikgu, bolehkah cikgu beritahu saya apakah rahsia utama sekolah ini sampai jadi macam ni? Okay, terima kasih adik UAS. Okay, alhamdulillah kejayaan yang dicapai oleh SK Simpang 4 memang amat besarlah. Alhamdulillah daripada kerjasama semua guru-guru dan juga rakan-rakan jaringan dan jaringan, terutamanya PIBG dan juga ahli-ahli perserangan lah yang banyak membantu, dan juga kesepakatan dan kerjasama semua guru dan pekerja lah, termasuk pekerja swasta. Kami alhamdulillah lah sampai ke tahap inilah.
sekarang ni SK Simpang 4 adalah sekolah yang transformasi, terutama transformasi asrama. Kami juga telah memenangilah peringkat kemasaan lah transformasi asrama, dan juga di SK Simpang 4 juga ni terdapat banyak-banyak beli khas lah untuk dilawati sebagai penanda aras lah. InsyaAllah kami akan cuba kongsi lah apa yang kami ada ni kepada rakan-rakan guru yang lain dan demi kemajuan anak-anak. Alhamdulillah, sepanjang lawatan penanda aras ini, rombongan telah disambut mesra oleh warga SK Simpang 4 dan berpeluang mengikuti sesi perkongsian amalan baik. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada warga SK Simpang 4 kerana sudi menerima kehadiran kami. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.